Ibadat ni besar tuan-tuan. Sembahyang sunat 2 rakaat tu harga dia lebih pada dunia dan isi dunia. Main sunat qabliyah ba'diyah. Ya, tapi oleh kerana kita tak kenal, orang sembahyang ba'diyah kita relax, goyang kaki kat belakang. Apa benda ni kan? Kau datang sebuah masjid nak ibadat ke Tuhan. Tuan tahu kalau kata sembahyang sunat maghrib tadi saya bagi 3 juta macam. Oh, sab pertama dia duduk tuan. Orang azan apa ya Allah 3 juta share kata. Kepala otak kau ini bukan 3 juta. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Tak faham lagi kan. Kadang nak mati dah, bau badan dah bau tanah, tak faham. Kau datang suruh masjid sembahyang sunat duduk seban. Pergi duduk goyang kaki belakang macam dah jamin syurga. Apa benda ni kan. Ya, biar faham, jangan jadi tak faham. Kita boleh datang masjid, ni bukan kes tak ada kerja kan. Aku tak ada apa kerja, datanglah seorang masjid. Oi, bukan macam tu. Bodoh tu jadi panggil. Bergebut fastabiqul khairat. Bergebut mengerjakan kebajikan. Tuhan tawar, Rasul tawar, tak gigi. Pun nak jadi tak tahu tu. Kau malaikat mau gentap nyawa pun nak pelajak esok. Kan? La yazul abdu yataqarrabu ila bin nawafil. Sentiasa hamba tu mendampingkan diri aku dengan amalan sunat. Wajib dah confirm nak hampir diri dengan Tuhan. Tak ada kecelakaan manusia bila diri dia jauh dari Tuhan. Sekarang kena dekat dengan amalan sunat. Bergebut, tu tanda kita iman kita sempurna. Kan? Kita nak pergi mana kan? Hari makin dekat kan? Dah petang lah ni. Fa'ina tazabun, mana pergi mana Tuhan kata? Tu kubur dah tunggu kan? Ada. Kena berhati-hatilah kan ni.